Ada sahabat apa nak nikah, dah nikah lah. Yang laki-laki kuat pah, yang puang ayah amno, budak dah. Yang mak boleh terima, masalahnya si puang tadi tak boleh terima. Apa yang sahabat hamba Harun lakukan untuk memikat hati ayah si puang, ayah dia? Kerana puang yang nak dinikahi umumnya ciri-ciri puang yang solehah, mematuhi tuntutan agama. Jadi hak ni pun aku nak kena selesai je kok. Patutnya pakat awak kira lah, guna-guna kira pun tak. Tanya asah batal tu senang sikit. Nah, jadi ayah puan ni orang lacing, dak apa nak kenal sikit pok JKK lah. Jadi kalau nak kahwin sungguh, jumpa molek dengan ayah dia. Jumpa molek-molek. Tak? Sebab masalah gitulah, ayah ni dia wali. Nah, betul dah anak dia nak gemung, tapi ayah tak mau beri sangat. Betul, bila tak beri sangat, perempuan ini report jabat agama akan hantar surat pada ayah. Ayah tu tak jawab ataupun jawab tak setuju, barulah berpindah kepada wali lain. Sebab tu kadang-kadang jabat agama ni comel agak lewat. Kita jangan nak marah semua jabat agama, bagian jabat-jabat molek juga. Nah, sebab kadang-kadang cerah di rumah, dak cerah dia kata cerah. Dah dak mengaji bodohnya masa. Dia ingat ke cerah dah tapi jahil. Nah, dah hadap cerah apa? Maka pisahlah. Patutnya jabat agama panggil. Mu cerah mu kata gini. Kata gini, ini tak cerah kan panggil gini. Kadang-kadang bercerah tapi bodoh punya pasal ingat tak bercerah. Duduk serumah sampai habis dah. Betul tak? Tu kadang-kadang jabat agama tu buat betul juga. Nah, kita tak nak hak kita marah ni hak tak betul. Orang nak cerah sampai 8 tahun dah sudah lagi. Orang nak suruh saing orang ni kan, nak pasal sebagainya tak boleh. Apa kodi tak ada. Kodi pergi cuti Langkawi. Pulak dah. Dah mu cuti, mu tinggallah timbalan mu biar selesai masalah umat. Zaman Nabi orang jumpa pagi tu juga cerah. Kita 8 tahun nak boleh pisah. Kan pospon. Laki pula tak mari begini pula. Banyak hak. Lalah kali dah mana kata minggu ni kodi ada tak? Kodi tak mari. Kodi gila ni. Kodi cerah. Tu situ tak kena. Nah, jadi hak lain-lain itu comel dah. Nah. Nak nikah payah. Dia kata ada ciri-ciri perempuan solehah. Pujuk molek ayah dia tu pujuk molek. Ada ke orang yang disuruh kita jadi kabel. Dia nak masuk Minang, takut ayah tak beri. Nah, pasal ni nano. Tapi dia kata ayah dia memang dengar CD ustaz. Rasanya kalau ustaz pergi dia beri lah. Jadi dia nak guna kita pula. Dalam bab gini. Kalau aku pergi faham kaku. Faham dah. Jangan main.